Siti Nurhaliza akui tersentuh hati. Dengar teaser lagu raya Alif Syukri. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Usahawan kontroversi, Datuk Seri Alif Syukri memberi bayangan bakal tampil dengan single raya terbaharu dalam masa terdekat. Menerusi satu hantaran di Instagram, Alif atau nama penuhnya Alif Syukri Kamal Zaman, 39, mencuri perhatian ramai apabila perkongsiannya itu turut menerima reaksi daripada bidu wanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Penyanyi tersohor itu meninggalkan komen pada video teaser berkenaan dan mengakui tersentuh dengan nyanyian yang disampaikan oleh usahawan itu. "Datuk, panggilan Alif, hati saya sangat tersentuh," kata Siti. Dalam ruangan komen yang sama, Ozlinan iaitu isteri kepada pelawak dan penyampai radio Johan, turut meninggalkan respons bersahaja dan mengakui tidak menyangka keberanian Alif sehingga berjaya menarik perhatian Tok T. "Apa pun awak, Alif, memang nombor satu. Ini bukan berani kerana benar tapi awak berani buat sampai Tok T." Panggilan, komen, tulisnya. Pada masa sama, Alif tidak melepaskan peluang mempromosikan dirinya kepada mana-mana pihak yang berminat mengundangnya membuat persembahan. Dia menawarkan bayaran sebanyak RM35,000 dengan sedikit diskaun jika bernasib baik. "Ada yang nak panggil saya show tak? Harga RM35,000 boleh diskaun sikit. Boleh hubungi pengurus saya," tambahnya lagi.